dah mula melabur tapi sebenarnya simpanan tak cukup? Hati-hati tuan-puan, itu adalah silap yang besar. Ramai yang terlepas pandang langkah penting ini. Jadi jom saya jelaskan. Jangan lupa untuk save video ini untuk rujukan akan datang. Ramai orang keliru antara menyimpan dan juga melabur. Sebenarnya, sebelum kita fikir nak gandakan duit melalui pelaburan, pastikan dulu anda ada simpanan asas. Guru saya berpesan, pastikan anda ada simpanan 3 ke 6 bulan gaji sebagai dana kecemasan. Contohnya, simpan dalam bentuk ASB, tabung haji ataupun akaun tunai yang mudah untuk kita akses. Barulah kita akan rasa selamat kalau berlakunya kecemasan seperti hilang kerja ataupun kos perubatan. Bila simpanan asas kita dah cukup, barulah kita boleh mula fikir untuk simpanan jangka masa panjang. Sebagai contoh, kita simpan emas. Emas tak bagi dividen, tetapi harga emas ini naik secara purata 10% setahun. Tahun ini sahaja naik hampir 20%. Kalau tuan-puan nak bermula, Public Gold ada kemudahan akaun gap iaitu Gold Accumulation Program, di mana tuan-puan boleh mula simpan serendah RM100 dan kumpul gram emas sikit-sikit mengikut bajet sendiri. Bila dah cukup gram emas, boleh keluarkan emas fizikal mengikut design dan juga item yang kita suka. Ianya sangat mudah, fleksibel dan patuh syariah. Ingat, simpan dahulu baru melabur. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.